Jom kita bincang hari ni kelemahan dan kelebihan benda dark flat ni. Tengok video ni sampai habis. Motor ni berat sangat, 260 kilo dah lah, panjang, nak parking pun susah. Tapi kalau dah duduk atas motor dan naik highway tu, dia punya berat ni yang buat sedap ni. Awak motor lowek ingat ni, saya ni dah lah badan besar. Jangan risau, benda dark flat ni main dengan automatic air suspension. Bila dah start dia akan automatic tinggi, tapi bila kita nak parking automatic dia akan turun. Orang Penang kata jangan raplah, kalau nak manual pun boleh, tekan je button dekat depan ni. Alamak, motor ni pakai belt kau, mesti maintenance teruk. Tapi kelebihan kalau pakai belt ni, kita punya motor ni tak adalah bunyi bising, bunyi smooth je. Meter ni dah cantik dah, bulat dah, tapi macam tak ada fuel indicator je. Carilah fuel indicator dekat dalam tu, memang takkan jumpa sebab fuel indicator dia ada dekat tengah-tengah ni. Nampak lain daripada yang lain kan? Motor pun main dengan ABS depan belakang, siap ada TCS, siap dengan auto cruising, semua lampu fully LED. Macam-macam lagi ada dekat motor ni. Kalau abang nak tahu lebih lanjut, tekan je back dekat bawah tu. Janganlah tengok saja, minta tolong like, follow, share tau. Nanti next review, bye bye. Assalamualaikum.